Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera untuk Malaysia Zaza. Kerja Zaza berada di sini di Hotel Casuarina. Okey, bersama family. Kita berada di sini. Okey, di sana ada acara di belakang Sultan Azlan Shah sana. Ada macam-macam. Tapi kami tak pergi sebab panas cuacanya. Surprise! Itu surprise dia ni. Hotel Casuarina. Di depan Hotel Casuarina. Okey. Ini je sempat. Yang sempat untuk kita bagi. Hari ni adalah 11 hari bulan 1 iaitu birthday Siti Nurhaliza. Tapi kita bagi dia yang pada 18 bulan 1. Surprise untuk dia. Hadiah. Terima kasih. Ada ucapan. Terima kasih. Semoga panjang umur. Panjang umur lah kita berdua. Semoga abang panjang umur lah ucapan. Ha. Hadiah daripada saya. Semoga abang panjang umur, murah Kita rezeki. sehat selalu. Diberkati Allah SWT. Diberkati Allah. Amin. Inilah hadiah dia, surprise untuk dia. Okey. Yang melahirkannya di dalam tu je kita boleh tengok. Boleh. Sambil-sambil tu kita boleh tengok. Ibunya kebetulan turut ada sama. Surprise. Hari ni birthday Siti Nurhaliza, Kak Siti Nurhaliza. Tapi birthday dia 18 bulan 1. Sini. Sini. Ni. Okey, ni ibu yang melahirkan. Okey. Birthday dia. Ada yang akan jadi Birthday dia, tapi yang melahirkannya adalah ibu dia. Ni ibu yang melahirkannya. Jadi sesuai lah dia bagi mak dia hadiah ni. Dia bagi mak dia hadiah. Kita. Okeylah. Mana pula ada sini kan? Ni apa nampak ada Casuarina. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Sebab kami nak mengambil gambar di sana. Okey, sebab kali ni Depan. Alhamdulillah surprise yang menjadi apabila kita tak bagi tahu dia lah. Walaupun hari ni birthday Kak Siti Nurhaliza, tapi minggu depan baru birthday dia, kita bagi surprise. Okey, kebetulan hari ni Zaza tetap pakai pakaian yang simple seperti Datuk Siti Nurhaliza, Kak Siti. Lah kita jumpa.